Republik Afrika Selatan adalah negara di selatan benua. Ia tempat bertemunya pelbagai bangsa, bahasa dan agama. Ia juga kaya dengan simpanan mineral besar. Di sini, rejim segregasi kaum muncul dan akhirnya tumbang. Selama bertahun-tahun, ia menentukan tempat tinggal dan kerja seseorang. Hari ini, negara itu kekal antara ekonomi terkuat di rantau ini. Namun, ia berdepan pengangguran tinggi dan ketidaksamaan. Masalah bekalan elektrik juga sering berlaku. Sejarah Afrika Selatan penting untuk memahami Afrika moden. Ia juga menunjukkan mengapa reformasi perlukan masa lama dan kepercayaan terhadap institusi. Sebelum kedatangan Eropah, Afrika Selatan didiami pemburu dan pengumpul hitam, kemudian komuniti pertanian. Setiap komuniti punya tradisi dan bahasa sendiri. Pada abad ke-17, orang Belanda mendarat di Tanjung Harapan. Mereka kemudian dikenali sebagai Afrikaner. Mereka membina ladang, meluaskan penempatan dan berdagang. Namun, mereka juga mengusir jiran serta memaksakan peraturan sendiri. Semasa era penjajahan, bahasa Afrikaans muncul. Ia hasil campuran Belanda dengan bahasa tempatan dan import. Konflik awal dan perjanjian mewujudkan pertikaian tanah serta kuasa. Awal abad ke-19, British Empire mengambil alih Afrika Selatan. Ini meningkatkan persaingan dengan Afrikaner. British mengubah undang-undang, mengukuhkan pelabuhan. Mereka ingin mengawal kawasan pedalaman. Di sana, Afrikaner membentuk republik sendiri. Ketegangan memuncak selama beberapa dekad. Pada akhir abad ke-19, ia meletus menjadi perang besar. Kesannya adalah penaklukan Republik Boer, peningkatan pengaruh London. Kawasan perlombongan kaya turut dimasukkan ke dalam sistem empire. Hasil ini membentuk politik dan pengagihan kuasa di Afrika Selatan untuk sekian lama. Semasa perang di Afrika Selatan, British mendirikan kem untuk orang awam. Keadaan kem teruk, makanan dan ubat kurang. Puluhan ribu wanita dan kanak-kanak mati akibat penyakit dan kelaparan. Tragedi itu meninggalkan trauma mendalam bagi Afrikaner dan memburukkan lagi rasa tidak percaya terhadap London. Kenangan kem menjadi sebahagian identiti kolektif. Ia juga hujah untuk laluan berdikari selepas perang. Pengalaman ini menjelaskan mengapa kemudiannya sebahagian masyarakat menyokong dasar dalam negeri yang tegas dan bimbang tekanan luar. Pada akhir abad ke-19, Afrika Selatan menemui simpanan belian dan emas besar. Kota-kota seperti pusat perniagaan utama masa depan tumbuh pesat di sekitar Lombong. Landasan kereta api, ban dan syarikat besar mula muncul. Pekerja dari pelbagai wilayah direkrut, namun akses kepada pekerjaan dan perumahan terbaik bergantung pada asal-usul, bukan kemahiran. Sistem itu terbentuk di mana pengagihan pendapatan dan status ditetapkan oleh dasar. Amalan ini kemudiannya menjadi Undang-Undang Pembangunan Berasingan rasmi. Ia secara sah mengesahkan ketidaksamaan yang sedia ada. Afrika Selatan dikaitkan dengan perkauman dan apartheid. Awal abad ke-20, Kesatuan Wilayah Afrika Selatan ditubuhkan di bawah mahkota British. Kemudian negara itu mendapat lebih banyak autonomi. Lewat tahun 40-an, sebuah parti telah berkuasa. Ia merasmikan pembangunan berasingan sebagai dasar negara. Dekat pembatasan bermula, kawasan berbeza, sekolah berbeza, hospital berbeza dan peraturan pekerjaan berbeza. Tujuannya adalah mengekalkan keistimewaan satu kumpulan dan mengawal pergerakan serta tenaga kerja penduduk lain. Model ini menular ke bandar dan luar bandar, membentuk kehidupan berjuta-juta orang setiap hari. Sistem di Afrika Selatan berasaskan norma ketat. Orang kulit hitam perlukan pas tinggal dan bekerja di bandar. Seluruh kawasan diisytihar tidak sesuai. Keluarga dipindahkan ke daerah terpencil. Mereka mencipta apa yang dipanggil wilayah asal. Ini seolah-olah ada pemerintahan sendiri. Namun tiada hak sebenar diberikan. Jutaan hilang rumah, pekerjaan dan hubungan biasa. Penempatan semula mengubah susun atur bandar. Jarak ke pengangkutan, sekolah dan hospital bertambah jauh. Jejak keputusan ini masih jelas hari ini. Banyak kawasan miskin jauh dari pusat pekerjaan. Hubungan mereka juga lemah. Kongres Kebangsaan Afrika muncul di Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Mereka lama berjuang untuk hak sama secara aman. Selepas penembakan demonstrasi pada awal 1960-an, penindasan meningkat. Para pemimpin dipenjarakan. Sebahagian gerakan menyembunyikan diri. Mogok, boikot dan kempen timbul. Ini memberitahu dunia tentang apa yang berlaku. Walaupun ditangkap dan ditekan, aktivis tetap berhubung antara kawasan pekerja. Mereka membangunkan rangkaian bantuan bersama. Mereka juga mendesak pilihan raya umum. Tuntutan untuk memansuhkan Undang-Undang Pembangunan Berasingan menjadi fokus utama agenda. Pada tahun 80-an, tekanan luar ke atas Afrika Selatan meningkat.
Organisasi antarabangsa mengutuk dasar apartheid. Banyak negara menyekat perdagangan dan kredit. Pasukan sukan Afrika Selatan dilarang bertanding. Artis membatalkan konsert. Universiti dan yayasan menamatkan kerjasama. Langkah ini tidak segera menyelesaikan masalah. Namun, ia meningkatkan kos pengasingan, melemahkan kerajaan dan mengukuhkan hujah penyokong rundingan. Penentangan dalaman dan sekatan luaran bersama mendorong negara itu berdialog. Mereka membincangkan perlembagaan masa depan dan pilihan raya. Awal 90-an, pemerintah Afrika Selatan bebaskan pemimpin terkenal dari penjara. Mereka setuju berunding tentang perlembagaan baharu. Pihak-pihak bincang pilihan raya umum, hak minoriti dan peranan pasukan keselamatan. Ini untuk elak perang saudara. Akhir April 1994, pilihan raya umum pertama diadakan. Seorang ahli politik yang lama di penjara menjadi presiden. Negara itu menuju ke arah perdamaian, amnesti dan reformasi. Ini beri hak mengundi kepada semua dan sahkan peralihan kuasa. Di Afrika Selatan, sebuah suruhanjaya dibentuk untuk siasat jenayah lalu. Ia dipimpin oleh tokoh gereja terkenal. Ia dengan mangsa dan pelaku, kumpul dokumen serta beri amnesti. Ini untuk mereka yang mengaku bersalah sepenuhnya. Kerja ini berlanjutan selama bertahun-tahun. Banyak kisah didengar awam buat kali pertama. Suruhanjaya tidak ganti mahkamah jika tiada pengakuan. Ia tidak tutup semua luka, tapi cipta rekod fakta umum. Ini bantu mulakan perbincangan keadilan dan kurangkan risiko keganasan baharu. Ia juga kekalkan laluan transisi aman. Selepas peralihan kepada demokrasi, ekonomi Afrika Selatan menjadi lebih terbuka. Sektor perkhidmatan, pembinaan dan pelombongan berkembang. Hubungan dengan negara jiran dan benua lain juga kukuh. Namun, jurang pendapatan kekal sangat tinggi. Di kawasan kaya, terdapat sekolah swasta dan kawalan keselamatan. Tetapi di kawasan miskin, tiada cukup pekerjaan dan doktor. Kerajaan melancarkan program untuk meningkatkan penyertaan ekonomi. Ini bagi kumpulan yang sebelum ini terpinggir. Namun, perbezaan besar dalam pendidikan dan akses modal masih wujud. Ini menghalang kemajuan ke arah peluang yang sama. Kadar jenayah ganas yang tinggi kekal sebagai cabaran paling mendesak di Afrika Selatan. Polis kekurangan kaki tangan dan peralatan. Kes disiasat perlahan. Penduduk kaya mengupah syarikat keselamatan swasta. Kadang-kadang berlaku keganasan terhadap pendatang. Ini seperti pada akhir 2000-an dan pertengahan 2010-an. Ia menambah ketegangan di kawasan miskin. Pihak berkuasa mempergiat latihan penyiasat. Mereka memodernkan komunikasi dan menyokong program belia. Namun, kepercayaan terhadap perkhidmatan pulih perlahan. Republik Afrika Selatan telah mengalami gelombang sangat teruk wabak virus kurang daya tahan manusia, HIV. Pada awal tahun 2000-an, banyak keluarga kehilangan pencari nafkah utama mereka. Hospital pula menjadi terlalu sesak. Di peringkat kepimpinan tertinggi, skala masalah ini lambat diakui. Ini melambatkan tindak balas awal. Secara beransur-ansur, kerajaan meluaskan akses kepada terapi antiretroviral yang penting. Jangka hayat mula meningkat. Pengujian, sokongan untuk wanita hamil dan kerja dengan remaja adalah penting. Kes-kes baru masih muncul. Oleh itu, rawatan perlu dikekalkan dan stigma harus diperangi. Sejak akhir 2000-an, penduduk Afrika Selatan kerap berdepan pemadaman elektrik bergilir. Stesen janakuasa usang, penyelenggaraan dan pengurusan ketinggalan. Pada 2010-an, siasatan mendedahkan pengaruh kepentingan swasta pada kontrak kerajaan. Ini digelar penawanan negara. Suruhanjaya menguraikan skim dan mencadangkan reformasi. Undang-undang diluluskan untuk menarik penjanaan swasta dan mengemaskini rangkaian. Walaupun kekerapan gangguan berkurangan, masalah masih berlaku. Kepercayaan pulih secara beransur-ansur. Afrika Selatan dipilih kerana alam semula jadi, safari, pantai lautan dan bandar berhampiran gunung dan laut. Pelancongan cipta pekerjaan di hotel, pengangkutan dan taman. Sebahagian hasil juga untuk pemuliharaan alam dan infrastruktur. Masa depan bergantung pada pengurangan pengangguran, peningkatan sekolah dan tenaga stabil. Terdapat potensi dalam pemprosesan mineral untuk bateri serta angin dan suria. Tetapi, tanpa tadbir urus jujur dan keselamatan, pertumbuhan akan perlahan. Jika anda rasa ini menarik, sila langgan agar tidak terlepas episod baru. Kami menyampaikan segalanya ringkas dan padat.